A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Selamat datang ke studio. Studio Aunty. Okeylah, ke studio Aunty lah. Okay, before we start, kita selawat dulu sikit boleh? Boleh ya? Ikut Aunty ya. Okay. Bismillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nampak susah, tak ada janggut nak tarik. Okay. Alhamdulillah, terima kasih sudi datang. Minta maaf tak ada kuih raya, tak ada apa. Ni bukan raya dah, nanti raya. Haji. Ada pula. Ada Ahab lah. Okey, insyaAllah. Okey dah. Kalau raya ada hantar, insyaAllah nanti bagi kuih. Okey, kita start dengan belah kanan dulu. Siapa nama? Umur berapa? 9 tahun. Nama tadi? Anas Malik. Anas Boleh ibnu panggil Anas je. Anas ibnu Malik. Anas Malik. Anas Malik je. Okey, ingat Anas ibnu Malik. Okey. Nama saya Saleh Muhammad Syafiq. Soleh umur? 9. Nak kira juga. Okey. 9 juga. Oh, masya-Allah. Alright, on my left. Nama saya Nusaibah binti Ahmad Anwar. Umur Nusaibah? 9 tahun. 9 tahun. Okey, nama saya Aira Raisya. Saya umur 8 tahun. Raisya paling tua sini 8 tahun. Paling muda lah. Oh, paling muda. Tak nak lah, dia lah paling tua. Aunty lah paling muda. Okey? Aunty paling tua lah. Aunty sudah dewasa. Janganlah cerita kat orang malu. Lepas tu second dia. Oh ya? Birthday tak sama. Okey, masya-Allah. Okey, so hari ni kita nak cakap pasal apa? Metamorphosis. Tahu tak apa tu metamorphosis? Tak tahu. Life cycle. Tak pernah dengar? Tak. Okey, life cycle? Saya ke Did you pernah? say life cycle? Pernah. Okey, tengok Aunty cakap metamorphosis suatu kitaran penciptaan. Amboi. Okay. Janganlah pengangguk macam tu sekali. Kitaran cycle, kan? Penciptaan apa? Creation. Exactly. It's a creation cycle. It's not a life cycle, but it's a creation cycle. Kenapa kita tak cakap life cycle? Kenapa kita cakap creation cycle? Okey, tak apa. Kita tengok ya. Bismillah. Okey, jom kita teroka. Okay, tell me, what do you guys know about butterfly? Apa yang you tahu pasal butterfly? Nusabah? Colourful. Lagi? Yes, we. It flies. Lagi? It has long tongue. It has long tongue. Okay. It has Ada antena. sometimes drinks turtle punya macam apa? Tears. Turtle tears. Betul. Tortoise. Are you sure? Yes. Ya ke? Mana tahu? Bukan kat alligator. Bukan alligator lah, turtle lah. Oh, yeah. Oh, okay. Raisya, what do you know about butterfly? Apa yang Raisya tahu? Dia makan ni kan madu. Yes, correct. Dia makan madu tapi dia tak ada mulut. Macam mana dia boleh makan? Tak? Using its tongue. Tang. Tang. Dia ada macam straw. And retractable straw. Dia boleh Chameleon. betul. Macam tu. Tapi chameleon punya dia tak boleh sedut. Dia melekat je kan. Yang ni dia ada macam hollow kat dalam dia tu, dia boleh sedut. Macam tu. And do you know, kalau tengok butterfly ni kan, dia punya print, dia punya design tu dekat dia punya wings ni, kepak ni kan. Do you know that tak ada satu pun butterfly yang ada sama pattern? Wow. Hebat. Subhanallah. Kan? Macam kita, apa yang kita tak sama? Fingerprint. Fingerprint? Fingerprint walaupun kita ada kembar, fingerprint tak sama. Gigi. Our face. Ya, kalau kat office kadang-kadang orang kembar sama kan? Itulah macam Aunty sama dengan Siti Nurhaliza kan? Ke tak?
Tak ada. Okay. Okay. I was just trying. Okay. So, fingerprint, you name our thoughts. Okay. Okay. What about physical? Physical. Benda physical. Apa lagi? Kan? Our gigi tak sama. Our ears. DNA tu. DNA tak sama. Ada orang tak ada cuping. Ya. Ya, tapi itu manusia. Ini rama-rama kot. Butterfly kot. Daripada zaman Nabi Adam sampailah kiamat nanti, dia punya pattern on the kepak ni tak ada yang sama. Dia macam QR code. Kan? Tak ada yang sama. Tak akan ada yang sama. Subhanallah. And then, monarch butterfly, dia migrate. Tahu migrate? Tahu. Dia hijrah. Okay, dia lahir dekat Canada. Tapi bila dia dah besar, dia ramai-ramai terbang all the way to Mexico. Tahu tak berapa jauh Canada ke Mexico? Jauh. 5,000 kilometer. Tahu tak berapa jauh 5,000 kilometer? Macam kalau kita, macam ni, daripada Penang, tahu Penang? Penang atas kan? Nah, ke Johor. Oi, jauh ya. Jauh. Tak, bukan sekali. 7 kali. Okey, boys. Duduk diam. Nanti berlaga-laga Kang. Keluar pula bunyi lain Kang. Okey. 7 kali Penang, Johor. Penang, Johor. Penang, Johor. Penang, Johor. Non-stop dia boleh terbang sejauh tu. Dia punya kepak tu tebal ke nipis? Nipis. Pernah pegang tak? Pernah pegang tak butterfly? Tak. Kenapa Moth kan? Moth. It's very thin kan? Dengan senang terkaya? Nampak senang pun terkoyak. Nampak pun dah nipis. Memang nipis. Tapi boleh terbang jauh 7 kali Penang Johor. Penang Johor. Penang Johor. Subhanallah. Macam mana? Yes, Tak saya. rest ke? But how they research? There's no same patterns. Oh, okay. So, orang yang study butterfly ni, saya bertanya macam mana dia tahu tak sama pattern. Orang yang study butterfly ni, dia tak buat benda lain, dia tangkap butterfly je. Dia tangkap, lepas tu dia tengok, lah, tak sama. Ingatkan macam sama, tapi dia mesti ada lain. Ada yang ni ada terlebih dot. Ada ni dot dia singit sikit. Ada yang ni dot dia macam hexagon. Ada yang ni colour dia lain. Ada yang tu colour dot macam heart. Betul. Kan? Itulah dia keistimewaan butterfly. Tapi kita tahu butterfly, dia lahir butterfly ke dia lahir benda lain? Caterpillar. Benda lain. Dia lahir untuk jadi benda lain dulu kan. So kita tengok nampak aunty bawa susah-susah bawa pokok ni. Nampak tak mana caterpillar? Can you find the caterpillar? There. Yeah, it's down here. Okay, that's the caterpillar. Lepas tu dia ada berapa stages in dia punya life cycle? 4. Four. Are you sure 4? Ya, sebab Yes. X dia pun count. 4. 8. Macam tersalah kan nanti letak ni kan? Kan, betul? Atas, okay, salah. Okay, kita buat lagi sekali. Jadi, dia kena, first step is the eggs, telur. Lepas tu, caterpillar. Okay, lepas tu, panggil apa ni? Chrysalis. Pupa, chrysalis. Melayu? Tak tahu dah. Tak apa, lepas ni nanti beritahu apa nama dia. Lepas tu barulah butterfly. Kupu-kupu ataupun rama-rama kan? Dalam bahasa Melayu butterfly, rama-rama. Kupu-kupu apa? Moth. Very good. So moth is bigger than butterfly kan? So Yes. dia ada berapa step? 4. 4 step. So the first step is Egg. the egg. Okay, the egg. Fasa telur rama-rama. So mari kita tengok, mari kita teroka. Apakah fasa telur rama-rama? Apa ada interesting fakta-fakta yang menarik? Pernah nampak telur dia tak? Pernah? Tak pernah nampak. Kat dalam gambar je. Gambar je lah. Tak pernah pergi sibuk-sibuk ke pergi tengok pokok, selak pokok cari? Tak pernah? Tak. Tak pernah. Tapi kalau dia bertelur, macam tu rupa telur dia. Oh. Sekali dia bertelur, paling kurang 100. 100 biji. Rajin dia bertelur. 100 anak dia keluar sekali. Bayangkan kita kalau keluar anak 100 macam mana? Kita dah pengsan dah sebab terlalu banyak. Tahu yang ada sekarang pun dah nak pengsan. Ni rama-rama bertelur 100 sampai 300. Lepas tu aunty nak tanya. Lepas dia bertelur, dia jaga anak dia tak? Tak. Dia pergi terbang. Lepas tu dia kan nak pergi shopping.
No. Tak, dia cari makanan. Oh, okey. Dia pergi tempat lain lah. Lepas tu dia tak jaga pun anak dia kan. Lepas tu macam mana telur dia tu boleh terjaga macam tu? Allah jaga. Allah jaga betul. Tapi ada juga bila telur tu dia ada bahan kimia. Bila ada benda nak makan dia rasa macam pahit. So tak ada benda lah yang nak makan dia. Satu lagi dia melekat tu dia ada gum tau. Ada super glue melekat kuat. Boleh keluar kat Kal- Sorry? Mana boleh keluar kat mami? Keluar kat mami? What do you mean? Mami butterfly. Mami Keluar. Kan dikeluarkan. Maksud Kalau ada dia, super gum, Oh, okay. Dia punya super gum tu at the bottom side supaya dia melekat dekat daun. Kan? Dia melekat kat daun. So, kalau siapa yang cuba nak ambil telur tu, tak boleh. Telur tu akan pecah. So, it's protected like that. Okay? Lepas tu juga, dia akan menetas dalam masa beberapa hari ataupun beberapa minggu, depends on dia punya spesies lah. Tengok spesies apa, ada spesies lain-lain ke kalau Oh, yeah. No lah, telur tu sama lah. Tapi mungkin grup ni menetas lepas 2 minggu, grup ni 2 bulan, grup ni macam manusia 9 bulan 10 hari. Lain-lain dia punya masa, semua tak sama. Okay, lepas spesies tu dia dah menetas, dia jadi caterpillar. Kenapa? Boleh gatal. Tak bulu. Kenapa apa? Boleh gatal. Tengok. dia jadi gatal lah kot. Kan? Sebab tu nama dia ulat bulu, dia banyak bulu kan. Ada Kenapa sini bergerak, situ tak bergerak? Ada bulu. I don't know. Okay, supposed to be bergerak. Okay, never mind. Okay, Dia bergerak nampak sikit. tak? Yang dia bergerak tak? Nampak. Aunty ada teka-teki. Kenapa pada aunty ulat bulu lah haiwan yang paling tak ada adab? Kenapa? Tapi tak ada adab. Dia tak ada adab. Sebab apa? Bila dia nak lalu kan macam tu kan dia cakap, "Ketepilah, ketepilah, ketepilah, ketepilah." Apa-apa. Oh, Faham? Ketepilah. Ketepilah. Caterpillar. 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 Sampai tak Jo aunty? Nak sampai tak? Dah sampai faham tak? Dia bila nak lalu je dia cakap ketepilah, ketepilah. 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 Tak ada adab kan? Orang patut lalu jangan nak cakap ketepi kan? Kalau kita nak lalu kita cakap apa? Excuse me. Yeah, excuse me, tempat lalu. Tempat lalu. Macam tu. Ni tak, ni ketepilah, ketepilah. Tahulah dia caterpillar. Oh, alhamdulillah sampai joke. Okay. Okay. So, lepas dah habis fasa telur tu, dia dah keluar, dia jadi caterpillar. Yes. Okay. Dia lambat sikit. Ni. Fasa seterusnya, ulat bulu. fasa ulat bulu. Comel yang dimakan tu. Comel. Tapi mulut dia sikit. Ni kalau kita nak letak lagu ni, lagu apa? Nyam-nyam ketupat, nyam-nyam ketupat, Boleh nyam-nyam juga. ketupat, nyam. Tahu. Tapi daun ketupat tu dia makan. Tu dia makan nyam-nyam. Tunggu tepat. Sedapnya. Sedapnya makan. Makan tak ajak. Hari Okey. puasa je tak puasa. Oh, tak ada adab kan dah. Tadi ketepilah, lepas tu makan tak ajak. Patut orang sedar je puasa cakap caterpillar lah. Okey. So, ulat bulu daripada dia kecil tadi, tugas dia hanyalah untuk Makan. yes, eat and poop, eat and poop, eat and poop, eat and poop. Wait, Of course they have to macam poop. kucing. So caterpillar go to toilet. Ya, dia poop, ya. Kalau tidak tak dia kena buang. Sebab ada bahan buangan. Allah dah create system kena buang. Do they pee tu? Do they pee? That's a good question. I'm pretty sure they do. I don't know how. Nanti kita tengok. Okay. Jadi daripada dia kecil ni, bila dia lahir, yang dekat daun ni, yang kecil ni, nak jadi besar ni, dia kena makan tanpa henti sampai berat badan dia jadi 27,000 kali daripada lahir. Anas dulu lahir besar ke kecil? Ada tak ibu cerita lahir besar ke kecil? Ingat? Soleh rasanya mesti kecil. Ke lahir besar sekarang jadi kecil? Tak tahu. Lahir besar. Lepas tu boleh. Nanti 100 tahun. Nak duduk kat mic. Nanti tak dengar. Do you mean
like in the story of the hungry caterpillar. It It and then it becomes correct. One day dia dah berhenti makan dah. Dia dah insaf. tak makan dah. Dia dah BMI dia terlalu tinggi, dia dah obese. Obesi. Kenyang sangat. And do you know, dia orang tak ada paru-paru tau. They don't have lungs. Lepas tu So dia breathe, ada lubang-lubang kecil pada badan dia. oh, yang ni pernah dengar. Situ dia bernafas. Macam kita kalau ada lubang kat sini bernafas. Dia bernafas kat sini. Duduk dekat-dekat betul. Anas kata, Aunty bernafas kuat sangat. Saya rasa berangin. Aduh. Okey, lepas tu ada 20,000 spesies ulat bulu. Di seluruh dunia. Manusia ada berapa spesies ya? Manusia tak ada spesies. Manusia tak ada spesies. Tapi nama adalah Bangsa. Apa dia? Homo sapien. Yang tu. Tapi tak adalah sampai ribu-ribu kan? Ulat bulu ada 20,000. Subhanallah. banyak ni. Kan? 20,000. Ui, ramai tu. Banyak tu. Macam mana nak ingat? Dan siapalah yang rajin pergi cari dan pergi bagi nama ya? Rajin betul, dia tak ada kerja lain, dia nak study ulat bulu je dia. Ya Allah. Lepas pasal ulat bulu, pasal apa? Pasal apa? Dah, kepompong. Tengok dia buat dah. Tengok dia buat macam mana tu. Dia buat macam tu. Macam tengah buat kek je. Keluar pada mulut dia je, senang. Taklah foam. Macam foam lah, macam foam. Foam down front. Dia nak tutup. Jangan kacau. Kau buntut dia. Jangan kacau saya. Jangan kacau. Betul, kalau yang ada adik-beradik ramai kan. Rasa bising kan adik-beradik kan. Keluarkan air liur buat kepompong. Macam tu. Nampak lubang. Banyak lubang. Dia tak nampak, sekejap lagi dia tutup. Tak pun tu dia nak letak aircon kot. Nanti tak tahu. Why is it so fat? Atau dia lift untuk breathe Subhanallah. fat. Macam tu je keluar daripada mulut dia. Sebab dia makan banyak daun kot. Tapi daun hijau. Dalam daun. Daun hijau tapi dia keluar tu putih. Dia ada sekali kot kat dalam tu. So kepompong ada dua jenis. Tapi dalam bahasa Melayu satu nama je, kepompong. Tapi in English this is called cocoon. Have you heard cocoon? Yes. How do you spell cocoon? C-A-C-O-O-N. Cocoon or cocoon? I think it's C-O. C-O. C-O-C-O. It's a cocoon. So cocoon nanti dia harden. And then there's another kind. Okay. So lain spesies, lain cara dia buat rumah dia masa dia nak masuk fasa kepompong ni. Kenapa tengok dia punya alio je macam 3D printer? Alio dia macam 3D printer Sebab alio kita lain daripada dia. Alio kita tak boleh buat macam tu. 3D printer ambil idea daripada dia lah kot. Kan biomimicry tengok kepompong lepas tu dia pun nak buat 3D printer. Iyalah kot. Inspired by biomimicry. So kepompong ni dia tak boleh terbang, dia tak boleh gigit, dia tak boleh menyengat, dia tak boleh lari. Tapi kalau ada orang nak attack dia macam mana? Ada cocoon protect. Tapi cocoon tu dia keras ke? Yes, lama-lama dia keras. Correct. Tapi yang ni jenis ni bukan keras. Dia sebenarnya dia jadi silk. Silkworm. Silkworm. Pernah dengar? Silk? Sutera? Tak. Kain sutera. Anti silkworm kan? Pernah rasa tak? Yes, baju dia ya Allah subhanallah lembut. Silk dalam bahasa Melayu apa? Silk dalam bahasa Melayu apa? Silk dalam bahasa Melayu apa? Kenapa dia tak jalan? Lambat sikit. Okey, silk dalam bahasa Melayu apa? Siapa tahu? Tak tahu saya. Sutera. Dalam Quran ada sebut kan, nanti insya-Allah kalau kita masuk syurga, insya-Allah amin, kita akan pakai baju sutera warna kuning, hijau. Hijau. Kenapa tak warna putih? Putih kan suci. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. So sutera warna hijau. Dalam sutera sangat. Nanti memang yes. best lah nanti lembut Apa dia? sangat. Dia macam It's lagi correct. You can look at here. This one is not lagi. I don't know because maybe internet kot. Tapi dia ambil tu, lepas tu dia nanti dia spin it, lepas tu dia jadi benang yang sangat
sangat lembut. Lepas tu jual mahal lah. Sebab berapa ribu kepompong perlu diambil, lepas tu diproseskan untuk buat satu baju. Misalnya dekat ulat. No, dia dah keluar. Di rumah dia je. Dia dah keluar jadi butterfly. Dia punya kekun tu orang ambil untuk buat. Macam dia tahu dia untuk empty ke tak? Ada lubang. Dia dah terbuka. So Kenapa tak nampak lubang? Oh, okey. Tak tahulah nanti. Nanti pun tak tahu. Nanti kita tanya makcik ni. Lawa kuku dia warna hijau ni. Pink. Okey. Itulah. Dan ada satu lagi jenis. Dia tak ada kepompok. Dia tak ada sarung kat luar. Badan dia sendiri yang jadi keras. Yang itu yang sebut. Bukan, it's not cocoon. Tapi, what's the other name? Chrysalis. Chrysalis. Oh, dia beza. Correct, beza. You see? Tak, nanti dia harden. That's why nama dia chrysalis. Sebab dia keras. Macam crystal. Correct. Ini dah speed up tak tahu berapa hari kan. The camera dia duduk kat situ. Dia speed up dah. Kalau kita tunggu sampai bila pun tak sampai jadi macam. Sampai malam. Sampai berhari-hari. Atau sampai esok. So yang itu biasa kita nampak yang ni ke nampak yang kekun? Yang tu saya tak tahu sebab Tak pernah. Saya biasa nampak yang tu. Yang ni kan. Nanti pun tak pernah jumpa saya lagi pun yang nampak kekun. tu juga. So dia nak explain apa yang berlaku dekat dalam kepompong. Sebelum ni orang tak pernah nampak kepompong apa benda jadi. Tahu-tahu keluar jadi rama-rama kan. Tak ada siapa tahu. Sebab kalau kita pergi buka kan mati. Tak jadi seorang pun. Sebab X-ray. Exactly. So sekarang kan dah ada CT scan. So dia orang pergi CT scan. Lepas tu dia orang nak tengok. Apa benda sebenarnya yang jadi dalam ni. Macam mana boleh daripada ulat yang gemuk ni. Boleh jadi kupu-kupu yang very slim and very elegant kan. Macam mana jadi dia letak kamera. Dia nak tengok apa yang jadi kat belakang. Dalam tu. Kita tengok. What is happening inside that bag of mystery? For starters, a whole lot of dying. See, the cells that a caterpillar doesn't need anymore, they self-destruct. This cell death is also triggered by hormones. Those hormones tell cells to activate digestive enzymes to break apart the cell's proteins and other parts, and the pupa recycles this protein to fuel the rest of metamorphosis. So, yeah, pupa essentially eat themselves. A caterpillar's muscles, jaws, most of its gut, its stubby little legs, they all break down because an adult butterfly doesn't need them. And while things are reorganizing and growing inside the chrysalis, the new parts the future butterfly will need are already there on those imaginal discs, growing into their final form. Now, for a long time, we couldn't see what was going on inside of a chrysalis. But with modern technology like CT scans, we can watch the science happen. This is the inside of a chrysalis, and you can see that at the beginning, not a lot going on. You can see the digestive tract in the middle, and the caterpillar's breathing tubes. You can even see the proto-wings. But none of this really looks like a butterfly yet. But over time, the butterfly's eyes get bigger and more complex. It grows antennae. Its body shape changes. And of course, those proto-wings grow into their full flappy splendor. Now that the caterpillar is done becoming a completely new animal, the adult butterfly is ready to emerge from the chrysalis. And this part of the process is known as eclosion. It starts when the butterfly's brain releases yet another hormone that gives it the strength to bust through the chrysalis wall like the Kool-Aid Man. And once the butterfly is free, it hangs upside down, pushes a blood-like substance through its wings to help them expand. This finally allows the wings to dry and harden enough so the butterfly can take its first flight. Dia tunjukkan kat dalam, dia ada lahir haiwan yang baru sebenarnya. Ulat tu dah tak ada. Ulat tu dah. Tapi masa dia dah gemuk, dia dah ada prototype untuk nak jadi wings. Wing je. Correct, wing je sikit. Lepas tu bila dia hancur, lepas tu dia akan di-create balik a new creation kat dalam tu. Sebab itu dia tutup sebab tak nak tunjuk. Nak bagi malu satu. Lepas tu macam yelah, dia punya proses tu memang daripada tak ada kepada sesuatu yang sangat lain daripada yang sebelum tu. Yes.
Dia macam apa je dekat dalam bilik dia tengah buka baju tengah tu. Lebih kurang macam tu. Yes, betul. Malulah dia kan. Kita lock. Dia lock, betul. Jadi mari kita tengok ni satu lagi. I hope dia tak ada lagi. Okay. Okay dah. Buka baju je. Tak ada bunyi. Okay, Anas boleh buat suara dia. Aduh, apa ni? Okay, cuba buat suara dia. Belum lagi. Okey. Alhamdulillah. Lega. Terkena. No, Anas. Masya Allah. Kan? So dia struggle. Tadi dia cakap apa? Masa rama-rama tu keluar, dia kena hang upside down. Kenapa dia kena hang upside down? Untuk Saya. bagi dia Untuk dry dengan kembang. and the wings are wet, so they need to dry the wings before they fly. So masa dia dalam kekun tu basah. Kan? So bila dia dah keluar tadi, so dia kena hang upside down macam kita hang baju lah. Macam kita sedia baju kan? Kena hang macam tu kan? Tapi kita tak pergi upside down. Kita tak ya. Baju kena hang bagi dia turun ke bawah kan? Jangan terjerepuk je baju basah macam tu sampai bila dah tak kering kan? Jadi kena gantung. Macam tu lah dia gantung diri dia supaya dia punya wings tu boleh kering dan boleh kembang dan boleh jadi kuat. Ya? Faham? Faham? Faham. Look at that. Subhanallah. Kuatnya dia. Kalau kita pergi tolong dia, tolong bukakan pintu tu boleh tak? Tak ada. Tak boleh. Dia mati. Kenapa dia mati? Tak, dia kena buat sendiri. Kenapa dia kena buat sendiri? Tak tahu. Tak proses tu tak jadi. Sebab bila dia struggle tu lah dia jadi kuat. Dia jadi lembek. Dia kalau struggle tu kita buka matilah dia. Kalau kita tolong, kalau kita tolong dia, kita asyik-asyik tolong dia, nanti dia rasa okey, orang ni akan tolong saya. Saya tak payah buat apa-apa. Dia yang bagi makanan untuk saya. Dah tukar dah suara butterfly. Tadi masa dia nak keluar suara lain kan. Dia lagi dia suara dia lain. Okey, itu fasa keluar dah. Jadi ni dalam badan anatomy of a butterfly. Apa yang lain daripada kita? Apa yang tak sama? Wings. Okay, we don't have wings. Antenna. Heart. Tengok heart dia. Dia ada 2 hearts. Bolehlah dia jatuh cinta 2 kali. Dia boleh poligami tak apa, dia ada 2 heart. Ada orang tertembak satu? Ada. Hidup. Jom cuba. Apa lagi? Esophagus. Dia ada esophagus. Sama dengan kita. Apa lagi? What is cerebral ganglion? Is ear. It's the brain. What? Itulah dia anatomy of a butterfly. Okay, sekarang aunty nak tanya. Banding beza, maksudnya compare. Step compare now. Aunty nak compare. Anas katalah aunty ada toy train dekat depan ni. Toy train, pernah main toy train mesti kecil-kecil? Pernah. Okay, kan? Kalau kita main toy train kan? Kita main lama-lama betul kita bosan lah. Toy train ni kita nak I wish it can fly. Boleh tak toy train tu tukar jadi aeroplane? Tak boleh. No? Tak boleh. Kena letak wings dia, kena letak punya. Kalau lah aunty kata okey tak nak juga tu adalah budak ni degil kan. Dia kata nak aeroplane juga. Tak apa, okey mami beli aeroplane baru. Tak nak juga toy train ni tukar jadi aeroplane. Macam mana nak buat? Oh no. Tak boleh. Kita ambil je lah butterfly. Butterfly kan boleh Kita ambil lah wings ke, kita ambil Lego pieces ke. Kita ambil je tadi tu naik atas bagi dia fly. Ataupun kita kena angkat bagi dia fly kan. Nak bagi baby tu tak nangis. So, dia kata aeroplane. Tapi dia kata tak macam aeroplane pun. Tak apa, kita letak wings. Kita lukis wing lawak-lawak macam aeroplane. Kita tampal.
Atau kita pun terbangkan. Lepas tu baby tu pun happy. Now, Maksud baby tu boring. so aunty nak tanya. Kalau nak tukarkan toy train tu nak jadi toy aeroplane. I just wait and then tunggu dia tukar sendiri. Boleh? Tak boleh. Tak boleh. Make it We have to make it possible. What do we need to make it possible? Okay, kita kena ada Sayap. material, kena ada sayap. Lagi kena ada apa? Motor. Ha? Ada motor. Motor nak bagi dia gerak. Lagi kena fikir tak? Yes. Kena fikir. Lepas tu Kena sihat. kena tahu tak wings tu rupa macam mana? Kena pandai tak nak ukur. Kan wings ni sebelah ni sengit, sebelah ni panjang, sebelah ni macam ni, sebelah ni rupa lain. Lepas tu nanti Betul, tak jadilah kan. So dia kena pusing-pusing jatuh. betul lah. Jadi nak kena ada Tak stable. kepandaian. Kena ada Sihat. material. Sihat. Lagi kena keusahaan. Effort. Betul lah keusahaan. Betul Anas. Effort. Kena ada, kena sihat, kena ada niat nak buat aeroplane. Lepas tu barulah kepala boleh fikir macam mana rupa aeroplane. Anak dia dah menangis ni nak aeroplane kan. Jadi dia kena fikir, dia kena buat. So kena ada tukang. Betul? Mesti ada tukang. And then tukang tu pula mesti yang pandai. Tak bolehlah main suruh orang yang tak pernah tengok aeroplane tiba-tiba boleh buat kapal terbang. Apa itu kapal terbang? Apakah itu kapal terbang? Kapal bisa terbang kah? Kapal. Aku tak tahu. Bot terbang. Kan? Bot terbang. Dia kalau dia Dia buat kapal terbang. Kapal. dia jadi mesti ada Dia buat kapal terbang. dia kena ada Jadi kapal lepas tu dia ada kena ada kepandaian, kena ada power, kena ada niat, kena ada semua tu. Jadi kenapa ada orang kat luar sana konon-konon dia saintis tapi dia kata ulat bulu ni tukar jadi apa kupu-kupu, it's a natural process. No, cannot say that. No. It just happen. No. It evolves by itself. No. It adapt sendiri, pandai-pandai je dia mikir. Kat ni macam ni lah jumpa Encik Caterpillar kan. Caterpillar. Okay. Halo Encik Caterpillar, besar so nak jadi apa? Oh, nak jadi butterfly? Ada ke? Tak kot. Kalau kita interview Caterpillar ni di tengah jalan-jalan, dia tengok butterfly ni dia kata, oh cantiknya lah makhluk tu. Tak, dia tak tahu pun. Does he have an idea that he will turn into that? No. He doesn't. Right? Do you have an idea? No, he doesn't. Kan? He doesn't have an idea that dia akan boleh terbang. Dia tak tahu pun. Jadi macam mana kita boleh kata dia naturally, bila besar nanti saya nak jadi seekor rama-rama. No. Maknanya mesti ada tukang. Mesti ada superpower. Pencipta. Mesti ada, apa dia? Pencipta. Pencipta. Mesti ada pencipta. Mesti ada. So macam mana orang boleh kata dia semula jadi memang macam tu. Nature. Nature. Lagi evolve je. Pandai dia adapt. Animal adaptation kan. Habis tu dia mana boleh fikir macam manusia je, tak ada akal. Betul. Dia Dia bukan nak ada. pergi tandas, dia bukannya pergi tandas manusia, dia pergi tandas merata tempat. Kan. Dia mana ada akal. Kat situ dia makan, kat situ juga dia berak kan. So Dia pun tak mandi. betul. So satu lagi aunty nak tanya. Keterhubungan dan kesaling bergantungan. Hari ni kelas bahasa Malaysia kita. Dalam kelas kita soalnya kita panggil interconnectivity and interdependencies. Dependence. Kan? Aunty nak tanya kan? Aunty nak lukis sikit. Okay. Yay. Okay. Butterfly. Okay. In order for this butterfly to exist, to hidup, to survive, untuk hidup, dia perlukan apa? Dia makan apa? Okay, oxygen. Food. Alis. Dia makan apa? Food. Dia makan apa? Dia makan apa? Leaves. Dia makan leaf. Dia makan nektar. Pokok. Dia akan kata pilih. Bukan nektar, butterfly. Nektar. Okay, nektar. Okay. Nektar datang daripada mana?
Bunga. Flower. So dia perlukan flower. Okay. Dan this flower perlukan apa? Perlukan oksigen. Flower perlukan oksigen atau carbon dioxide? Carbon dioxide. Carbon dioxide. Lagi Sun. flower perlukan sun. Air. If there's no sun, Perlukan air. Oxygen also. I'm just going to put H2O, okay? Okay. The butterfly, does it need water? No. yes. 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 Yes or no? No. Yes. No. They do. I rasa dia minum tu sebab dia nak minerals. Sebab dia takut kencing manis. Bila? Kan? Jadi dia mungkinlah dia Ada perlukan flavor juga nak sekali-sekala. Lagi, do they need gravity? Yes. Yes, okay. They need gravity. Gravity comes from the earth. Kan? Yeah. Does the earth need the sun? Yes. Does the earth need water? Yes. And water. So carbon dioxide needs the bumi. Yes. Yes. Oxygen? Yeah. Yes. Apa lagi? Ni pun perlukan bumi juga. Yes. Ini pun perlukan bumi juga. Sudah. Semua perlu. My earth looks like a moon. Tak apalah. Benjol Jadi, tengok tak? Banyaknya dia punya keterhubungan dan saling bergantungan. It's very interconnected. Kalau lah anti bawa keluar satu benda je dalam gambar ni, katalah satu hari matahari tak ada. Cannot. Kenapa cannot? Semua benda nanti tak exist. Because it's connected. If there's no sun, there's no everyone. everyone. And if there's no earth, Semua tak ada. the living creatures won't survive here. All So, the living creatures. correct. So, maknanya bila kita belajar pasal rama-rama, janganlah belajar tengok rama-rama je. Kita kena faham apa dia punya hubung kait dengan yang lain. Barulah kita nampak, yang tukang buat rama-rama ni, mestilah juga entiti yang sama tukang buat matahari, tukang buat bumi, tukang buat Kemudian Water. tukang buat oksigen. tukang buat Bunga. tukang buat semualah. Semua. Kan? So the maker, Satu dunia. yes, the maker of one thing must be the maker of Of all. everything. Qul huwallahu Ahad. ahad, al-ahad, and semua ni memerlukan dia. Betul? Yes. Kalau Allah tak ada, semua tak ada. Tu tak ada. Jadi But Allah Allah, the merciful, decided to create the world. Subhanallah. So Allahus Samad. Samad. Semua perlukan dia. Dia tak perlukan siapa-siapa. Dia Okay. guna power dia. Yeah. Okay. Alright. So next, kita dah tahu Allahu Ahad, Allahu Samad. Apa lagi bila kita tengok butterfly, bila kita dah tahu pasal kekun tadi, wow, siapa jaga? Yeah. So now we going to go on the name of Allah. How many names Allah ada? Semua. 99. But actually more. Actually, we just didn't discover it. No, Allah just revealed 99 for us. But Because actually, there's more. of course, yes. There's more. Tapi yang 99 tu pun ramai orang tak tahu. Bayangkan kalau bagi lagi banyak. So now Anas, Aunty nak tanya. Bila Anas tengok butterfly, caterpillar, the chrysalis, kan, kepompong, ulat bulu, rama-rama, boleh tak nampak apakah nama-nama Allah yang boleh Anas kaitkan dengan rama-rama? Yes. Al-Khaliq. Al-Khaliq. He created the butterflies, the Dapat tak ni mikrofon? Takut tak? cocoon, and the caterpillars. Okey, Masya Allah. Allah Al-Khaliq. Mana tahu? Dah tengok ke slide Aunty? Betul. Apa? Okey. Al-Musawwir. Al-Musawwir. Al-Musawwir maksudnya? Fashion. All the creatures. Even the butterflies, caterpillars, and the cocoon. Masya Allah. Awak Okay, how about Nusaibah?
Al-Alim, the all-knowing. He's already know about butterflies before we We study it. yeah. Subhanallah. Allah Al-Alim. Okay, Raisha? Al-Jamil. Al-Jamil. Allah create the butterfly so beautiful. Subhanallah. Sangat cantik. Soleh? Ada banyak ni, 99 baru sebut 4 ni. Al-Qadir. Al-Qadir. That was powerful. The most powerful. Okay, how do you relate that? Butterfly tak powerful pun? Because he created butterfly with different patterns. Masya Allah. Okey. Aunty Bubuh sini Al-Khaliq nombor 1, Maha Pencipta. Al-Ahad. Al-Ahad maksudnya unik. Kenapa aunty pilih Al-Ahad? Because he create the butterflies, the cocoa and the caterpillar with unique patterns. Subhanallah. Yes, Raisa? Lain pattern. Okay. And Anas? Allah No, wait. Why did I pick Ahad? because Al-Ahad is the unique one. So Correct. make the butterflies, raccoons, and the caterpillar unique its own lifestyle. Masya Allah. Very Like, nice. Subhanallah. Yeah. But butterflies eat honey, but the caterpillars eat leaf. Subhanallah. I did not think of that. Thank you. I put Al-Ahad because tadi remember I kata every butterfly dia punya pattern unique. So Allah trying to show us I love uniqueness. I am unique. Therefore dalam I punya creation pun I nak tunjuk I punya uniqueness. But I did not think about that food that you pointed out. Very nice. Thank you Anas. Okay. What about Al-Muhaimin? Al-Muhaimin, the He protects the cocoon, butterfly, and the caterpillar. Kan macam tadi aunty kata kan apa ni? dia telur. yang balut tu. Allah juga yang walaupun kita nampak kekun tu yang protect tapi sebenarnya Allah yang protect through the kekun. Right? Okay. Sheila, Saya can I add some more. Yes. Ar-Rahman. He's the merciful and provides the food for the butterfly, caterpillars, and Masya Allah. he provides. Okay. Ya, okay. Ada aunty pun letak Allah Al-Hafiz. Apa maksudnya? Menjaga. Allah jaga. Allah menjaga caterpillar yang sedang kat dalam kukun. Masa dalam kekun. Mana kekun nanti? Oh, ni kekun nanti kat belakang. Dia tak nampak siang dia tak masuk TV. Oh, ni kekun kat belakang ni. Tu dia kan. So, Allah yang jaga. Tadi aunty kata kalau ada orang nak attack dia tak boleh lari. Dia tak boleh terbang. Dia tak boleh keluar. Kan dia tawakal je lah. Allah je lah yang jaga kata dia. Allah Al-Hafiz yang jaga. Dia santai-santai je. As-Sabur. Oh, saya tahu. Kenapa? Penyabar. When you want from the caterpillar, you want to become a butterfly, it is a long time. But Allah like picture edit, he watch the whole cycle. If us, it would take so long and then Kita macam buat tengok. Ya, maksudnya everything ada stages lah. Daripada telur caterpillar, kepompong barulah jadi ni. Mana boleh skip step. Betul? Jadi kenalah sabar. Allah nak tunjuk dia as-sabur. So tolonglah sabar. Al-Musawwir. Maha membentuk rupa. Yang the fashioner yang maha membentuk. Yang mana telur bentuk lain? Allah bentuk butterfly tu unik. Yes. Allah membuatkan membentukkan telur tu lain-lain. Grup ni telur Spesies dia lain. Betul. Masya Allah. Kan? So he's such a fashioner. He loves fashion. Kita pun suka fashion kan? Sebab Allah Al-Musawwir. Al-Latif. Al-Latif apa? Apa maksudnya? Lupa. Maha lembut. Lupa lah tadi. Dia cakap lah. Sebab butterfly is so lembut. Dia Kan? lembut. Very graceful macam tu. Kalau orang pijak je dah kita. Masya Allah. Even Wow. a little pink, one touch will pierce through dah. Kan?
Very هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Musyarakah. Saya hafal ayat. Masya Allah. Okey, jom kita baca sama-sama. Boleh? Nampak Boleh. tak? Nampak tak Nusaiba? Nampak. Pokoknya Okey. Sini. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Sedap pula suaranya. Subhanallah. Okey, dialah Allah. Allah yang menciptakan sekalian makhluk. Allah cipta telur tu. Allah cipta kepompong tu. Allah cipta rama-rama tu. Bukan telur bertukar jadi caterpillar, ulat. Tak ada. It's also not automatic. That's my point. At every moment, Allah creates. At every second. Yes, every millisecond. Millisecond. Correct. So Allah is always there. So Allah cakap dia yang cipta semua makhluk. Bukan dia cipta telur je, lepas tu telur tu pecah, lepas tu telur tu pandai-pandai adapt, lepas tu pandai-pandai letak wing, lepas tu tiba-tiba dia nak terbang. Tak. Allah kata setiap makhluk dia yang cipta sebab dia Al-Khaliq, dia yang Al-Bariq, mengadakan daripada tak ada kepada ada. Dia juga Al-Musawwir yang membentuk rupa. Dan Allah tak ada bandingannya. Allah yang maha bijaksana. Okey? Final step. Apa tu? Character lesson. Pengajaran perwatakan nama dia dalam bahasa Melayu. Okey? Character lesson. Okey, apa character lesson? Panjang character lesson nanti. Okey. Tapi sebelum nak tunjuk jawapan nanti punya, Aunty nak tanya, kita dah belajar daripada telur, daripada ulat bulu, daripada rama-rama. Apa character lesson yang dapat? Yes, Nusaiba. Kita perlu sabar. Untuk membina kukunya, kena kita tak boleh main-main picit-picit je. Okey. Ni tak kat sini lah. Ni pula kat sini. Ni pula kat sini. Kena banyak ada prosesnya, kena fikir kan apa natijahnya. Tetapi macam mana kita boleh buat? Itulah. Sebab sebab Allah yang menciptakan dia. Okey, masya Boleh Allah. buat sendiri tanpa pertolongan orang lain. Betul. Ataupun insek lain. Tak payah masuk sekolah pun kan? Kalau masuk sekolah lambatlah jadi rama-rama. Kena Agaknya belajar lah, kena masuk universiti lah. dulu baru boleh jadi rama-rama kan. Lambatlah pula kan. Raisya, character Tahu lesson. lagi. Character lesson yang Tak daripada tahu lagi. cuba fikir. Apa tadi? Macam ni. The step dalam hidup kena ada Step. kan, tak boleh nak Skip. jadi kenalah. Macam 0 tahun Kenalah. jadi 56 tahun. Kan. Jadi kita kenalah ikut. Ikut step. Masya Allah. Apa Soleh, character lesson? Closer to the mic. Pull the mic closer to you. Takut tak dengar. Fikir. Nak fikir dulu. Okey, Anas ada character lesson tak? Okay. Kita kena tahu dulu untuk grow. Contoh, kita nak makan kan? Kita kena makan, minum untuk grow. Kalau kita demam, kena makan ubat. Contoh, kita tak tahu. Kita tak makan, jadilah kurus, jadilah kecil. Boleh mati. So ada benda, Kita ada kena tahu dulu, baru boleh hidup. Betul, kena tahu sunnatullah. Kena tahu aturan dalam hidup ni, semua benda pun dibuat Allah. Allah, baiknya Allah ni, dia tak buat, lepas tu dia tak tinggal je tau. So setiap benda ada aturannya, sunnatullah. Itulah Anas cakap, kalau nak lapar makan. Takkan kita lapar tidur. Tak jadilah kan. Kalau dah lapar makan, ngantuk tidur ni terbalik. Lapar tidur,
ngantuk makan. That doesn't work. Lapar. Tu tak mengikut sunnatullah. Jadi kita kena tahu dulu, kena tahu. baru boleh buat. Kena ada ilmu. Betul. Kenalah belajar kan. Betul. Masya-Allah. Okey. Bila anti buat ni tadi, anti belajar pasal kitaran penciptaan kupu-kupu ni, ulat kupu-kupu, ulat rama-rama ni, anti kaitkan dengan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sirah kalau zaman masa telur, fasa telur ni pada anti sama masa zaman sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi nabi. Masa dia muda. Dia tengah duduk dalam telur, duduk dia diam, tapi dia ada banyak potensi. Dia dikenali sebagai Al-Amin. Orang yang sangat trustworthy, tak pernah menipu, Al-Sadiq. Kan? Semua orang suka dia kan? Kan? Jadi semua orang dah nampak dah dia punya purity, adab dia elok, orang semua suka dia. Tapi dia duduk dalam telur lagi. Lepas tu bila dah jadi ulat bulu, fasa ulat bulu ni, ini masa zaman mula-mula awal Mekah. Masa dia orang kena masa tadi anti tak cerita, tapi ulat bulu dia selalu bersaling kulit tau. Bersaling kulit. So jadi pada anti bersaling kulit tu macam nak buangkan karat-karat jahiliah. Nak kena buangkan kepercayaan bahawa Tuhan tu lebih daripada satu. Masa tu kan semua Mekah tak percaya Tuhan satu kan. Tuhan dia ada 300 lebih berhala kan. So dia ingat Tuhan ada banyak kan. Jadi nak buang tu sangat susah kan. Nak bagi tahu sebenarnya apa yang kita percaya ni tak betul. Susah kerja. Susah kerja Rasulullah SAW. So dia kena buang kulit lama. Kan? Itu dia punya fasa. Lepas tu bila dia masuk dalam kepompong, itu macam fasa masa dia orang pindah ke Madinah. Dia orang pindah ke Madinah, dia orang ada sokongan daripada masyarakat Yathrib, Al-Ansar. Sebab tu dah dia jadi kuat. So masa tu dia tengah regroup. Tahu kita masuk dalam Madinah. So dia punya kota Madinah tu macam dia punya kepompong, tapi masa dalam tu bukan dia tidur. Dia orang tengah strategize. Macam mana kita nak emerge jadi yang kuat. Lepas tu bila dah keluar, dah jadi rama-rama, itu adalah Madinah period yang dia dah jadi kuat, ada banyak sokongan. Dia orang boleh, it's not, okay, they would no longer just surviving, but thriving. So macam butterfly, spread kepak untuk spread pollen, untuk pollination kan. Macam tu jugalah Rasulullah SAW and the early Muslim masa tu spread dakwah. Qul huwallahu ahad. So macam itulah dia spread. So pada anti, karakter lesson yang anti nampak, semuanya ada start macam Raisha cakap tadi. Sebab tu kita kena sabar, kita kena percaya dengan Allah. Semua benda ada hikmahnya. Kan? Macam sekarang ni Palestin kan. Kita tengok, mesti kita orang kata, "Abi, where is God? Why does God allow this atrocity?" Macam mana kita nak cakap? Because Allah want to see this sabar. Adalah. Allah give them a reward. InsyaAllah. Bagi terus masuk syurga. Kan? Wonderful. Masya Allah. Amin. So, adalah hikmahnya apa-apa yang Allah izinkan berlaku. Allah tak pernah buat benda sia-sia. Okay. Jadi, kita boleh baca doa. Okay. Kita ada... Okay, okay, Anas baca the first paragraph. Okay, and then the second paragraph, Soleh. And then the third, Raisha. The final one, Nusaibah. Boleh? Okay, closer to the mic. Oh Allah, most kind, most just, we stand before you humble dust, our souls like caterpillars, small and frail. Yearn for the journey beyond the veil. Grant us patience, crystal is whole, where witnesses shatter, a new strength unfold. Through darkness and silence, a sacred cocoon. Reshape our intentions beneath your moon. Soleh? Let trials refine us like wings in their make. Each struggle a lesson for your mercy's sake. From earthly desires, helps us break free to flutter with purpose, devoted to thee.
Raisha? Tak nampak sangat. Oh, okay. Boleh. Transform our Heart. heart with fast, gentle breeze from double heavy crawling to sparkle Spiritual. easy. May our deed be vibrant, a beautiful hue, reflecting our lights, Your life. your light Forever. forever Anew. and new. Okay, Nusaibah? Tak nampak. Here. Okay. When we emerge from sin's weary night, let us soar, O Allah, in your glorious light. A butterfly journey from earth to the sky, a testament to transformation. By and by, Amin. Allahumma Amin. Allahumma amin. So that's the end of our class today. Hari ni belajar metamorphosis dengan Raisha, dengan Nusaibah, dengan Anas and Saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah sentiasa guide us. Allahumma faqihu fiddin, bagi kita faham apa yang sepatutnya kita faham. Okay, bye everybody to the camera in the middle. Okay. Assalamualaikum. Bye. See you next time. Tu, in the middle. Bye. Okay, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. That's a wrap. Woo!